Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, aku ni dah dapat order dah. Aku dah ambil dah pun order tu. Sabar sabar. Apa punya tadi? Aku dah dapat order ni. Aku lepas solat tadi, aku terus on. Lepas tu terus dapat. Ni tak ada delay punya. Tak sampai 5 saat dah dapat order yang pertama. Alhamdulillah. Ini insya-Allah satu hari ni order tak putus. InsyaAllah. Sebenarnya aku terkejut aku. Masuk ke tak dalam video tak tahu lah. Harap semuanya dipermudahkan lah InsyaAllah. Apa kau tadi? Sebenarnya aku malas nak buat video. Betul lah, sebelum aku on tu aku tak record. Sebab aku ni malas nak buat video. Sebab aku tak tahu sebab apa. Tapi bila aku fikir balik, sama je kan. Aku buat drive, aku tekan on je, lepas tu dah lah, biar je lah. Bukannya benda tu perlukan setup yang terperinci apa semua kan. Tak perlu pun. Dah pasang aku pakai Nikmah. Pasang Nikmah, letak kamera, on dah. Selesai. So aku fikir balik, buat je lah video. Mungkin sebab aku tak ada mood nak bercakap pun. So kalau video ni korang tengok video ni aku kurang bercakap, sorry lah sebab aku memang at the first place pun memang aku malas nak buat video ni. So ni aku dapat dry food. Aku dah ambil tadi. So ni aku nak hantar lah dekat Taman Datuk Seno. So dekat je lah, tak ada jauh sangat. Dalam 4 kilo ke 3 kilo ni. Order ni berharga RM7. Bagi aku okey lah, RM7 kot. Ya Allah guys, jalan dia macam gunung lah guys. Cuaca hari ni agak panas. Bukan agak panas, memang panas juga lah. Panas terik lah cuaca hari ni. Alhamdulillah lah. Dah semalam dah hujan lebat kan. Korang tengok berita dekat mana? Kat Jalan Ipoh sana kan, banjir teruk tu. Jalan Ipoh, Kapur Padang, Padang Malang, semua teruk. Semua naik air. Tapi aku tengok dia macam semalam juga. Semalam pun pagi hujan kan. Pagi hujan, lepas tu tengah hari tu panas. Sama hujan ni panas. Dia petang dia hujan balik. So hari ni pun aku rasa sama sebab aku tengok forecast kat handphone aku lah, dia tulis pukul 3 hujan. Sekarang dah pukul 2. Tapi aku tak nampak pun mendung. Mungkin petang lagi sikit hujan kot. Dia cakap pukul 3 start hujan sampai pukul 11 malam. Kat forecast tu lah kan. Itu kita pun tak boleh nak percaya. Tapi kita kena tengok lah, hari ni akan hujan. Tapi so far ni dah pukul 2. Dia cakap pukul 3. Aku tengok awan, ada jugalah yang mendung, ada yang panas. Ada awan yang mendung, ada yang tak ada. Macam ni kau tengok cerah kan. Bila kau tengok belah sana, dia macam gelap sikit. So kemungkinan akan hujan jugalah. Mungkin lambat sikit kot, pukul 4 ke pukul 5 ke. So mungkin video aku ni pendek lah. Aku malas nak buat hujan-hujan sebenarnya. Boleh pula. Dia nak berborak tengah jalan lah. Apa hal? Ya pun kau masuk lah balik dulu pun kau nak cakap. Aduh, macam-macam lah. Semalam KL memang hujan teruk lah. Banjir lah, banjir. So harapnya esok harapnya hari ni tak adalah selebat semalam. InsyaAllah. Alright, dah sampai. So nombor rumahnya adalah Blok D. Ini apa? Makan. Lesen. Okay, thank you. Aku ingat ni lah yang dalam video aku tu kan, yang dia guide dia tak ada access card.
So kau kena tunggu orang resident masuk tutup pagar besi ni baru kau boleh masuk. Alhamdulillah 7 inch selesai. Alhamdulillah. Order terus masuk guys. Fish kitchen. Okay, single order. Tapi geng, aku tengok macam dah mendung ni. Dia dah start mendung lah. So aku tak tahu lagi kalau hujan aku nak buat ke tak nak buat. Sebab apa tau, aku tak suka kau buat tengah hujan. Satu, yelah risiko kan. Jalan apa, jalan licin apa semua kan. Itu standard lah, risiko tu standard lah. Cuma yang membuat aku tak nak ni, pakai baju hujan. Lepas tu nak contohlah masuk dalam mall kan, dah kena buka baju apa semua kan. Tak apa nak masuk kondo ke apa ke, kalau dia suruh yang atas, dia suruh buka lah baju hujan tu. Tak pun kau keringkan baju hujan. Dia yelah, kita pun faham, kita takkanlah nak masuk mall-mall basah-basah kan, lepas tu licin apa semua kan, raih. Cuma menyusahkan kita orang lah sebagai rider. Itu je. Itu yang aku malas je. Aku kan, aku tak tahu lah korang rider-rider lain macam mana. Tapi kalau aku macam tak faham lah kenapa tak semua yang aku cakap. Aku bukan nak salahkan diorang, aku cuma nak memahami diorang. Kenapa kan aku tengok rider-rider delivery yang lain, tak ada salah GrabFood ke, Shopee ke, Panda ke, diorang macam bila buat Grab nak bawa laju-laju. Faham tak aku? Macam terkejar-kejar sangat. Aku bukan nak condemn diorang ke, nak judge diorang ke apa. Aku cuma curious lah. Aku teringin nak tahu kenapa segelintir orang macam tu Sebab kalau aku lah, aku macam mana, cuba kalau kau tengok aku bawa macam ni, aku bawa macam santai kan. Itulah aku teringin nak tahu kenapa korang bawa laju-laju Macam benda tu macam benda apa, dalam app ni macam dia ada timing tau. Padahal tak ada pun sebenarnya. Contohnya timing macam aku kena hantar cepat, kalau kau hantar lambat kan kena potong markah ke, ada penalti ke apa kan. Tak ada pun dalam Grab ni. Cuma kau janganlah berlampau sangat benda dekat kau sampai sejam ke apa ke, itu lain lah kan. Lain lah kau pergi lepak minum ke, itu lain cerita lah. Masa aku ni lah, macam biasa je lah kan. Tak faham kenapa korang tertampau rushing-rushing, lampu isyarat pun langgar, silok sini kan. Aku macam pelik. Dan aku ingin mengetahui kenapa korang macam tu. Sejak tu kan, aku nak tanya korang motor aku ni dia asyik-asyik mati tau. Aku rasa sebab timing dia tu rendah, dia asyik-asyik mati. So aku punya solution, aku tarik je cok tu. Tahu tak? Aku tanya kat member aku kan, dia cakap tak elok kau tarik cok. Tarik cok ni bila waktu nak start enjin mula je, macam pagi bila enjin kau sejuk kan. Time tu je kau tarik cok untuk senang nak start. Lepas tu kau tutup dah balik. Dia cakap macam tu lah kan. Tapi aku tak boleh lah. Macam contoh yang ni, kalau aku tak tarik cok ni, kau tidak dah mati ni, dia macam senang betul mati. Bila aku pergi hantar kat kedai, kata aku nak servis motor. Pasal aku tanyalah uncle tu kan, uncle kalau saya nak tinggikan sikit timing boleh tak? Lepas tu dia check lah, dia tengok ini tak boleh ni, motor ni tak boleh nak tinggikan timing. Aku macam tak boleh. Okey, tak boleh tak apalah kan, maknanya tak boleh tu. So aku buat keputusan, aku lantak lah, aku tarik je lah cok. Tapi aku tak boleh lah tarik no, aku tarik sikit je lah untuk supaya motor aku tak mati je. Aku kan yang tarik panjang, tarik sikit je. So apa pendapat korang? Korang rasa memang betul ke akan rosak? Sebab aku hantar pomen pun, pomen cakap tak boleh nak tinggikan timing. Ke pomen tu yang tak tahu? Korang tahu nak tinggikan timing LC ni LC V8 V7. Cuba korang komen lah. Aku ni pun tak tahu sangat pasal motor. Okay, borak punya borak dah nak sampai. Lagi 270 meter. Ini kalau di BKL nampak kena sintang tu. Sebab ni jalan tu. Sambal chicken rice. Okay, tak ada benda yang dan halal. Bagus. Aku pun lupa nak check ni. 781.
Right. Okay. 2.2 kilo. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Reception second floor. Mana second floor? Dia cakap second floor. Second floor. Put reception second floor. Second. Sini ya? Second atas lah. Level 2 ke 3. Satu. 2. Dia tulis 2. Dua. Dua kiri terus lagi lift arah. Oh, okey. Motor tak situ je boleh? Tak apa. Itu kiri ya? Kiri lagi naik. Okey. Okey. Atas lagi eh? Ya. Tadi. Naik tangga lah. Oh, okey. Okay, thank you. Alright. Deliver order RM6.50. Alhamdulillah. Komitmen ni mahal ke murah? Tu dapat order guys. Zeus Coffee. 2 air je. Okey. Zeus ni Starbucks Central. Hantar dekat PV15. Okey. Order yang berharga RM5. RM4.80 sen. Boleh ikut kan sekejap lah. Sebab yelah, diorang yang tak sediakan tempat parking correct. Orang tak nak parking mana tu tak? 951. Dua kan? Ni kan? Satu. Oh ni je kan? Okay. Thank you. Okay, welcome. Aku tak beli lagi bakul yang aku cakap aku nak beli tu. Bakul apa? Bakul kacang. Memang aku cakap bakul kacang dia besar sikit. So aku nak belilah. Tunggulah. Gaji bulan ni lah kot. InsyaAllah. Oi, nak hujan guys, nak hujan. Betul lah apa ramalan tu cakap. Pukul 3 hujan. Patut aku sambung, tak patut aku sambung. Aduh. Aku baru sikit je. Baru ni order yang ketiga. Aku pun buat lambat. Aku fikir jam aku keluar ni pun pukul 12. Pasal aku tak makan lagi. So aku fikir baik aku makan dulu sampai pukul 1 kalau Jumaat. Lepas solat Jumaat baru aku buat. Sebab malas lah buat pukul 12 tu. Lepas tu dah lah tak makan lagi. Kalau buat kejap, lepas tu solat, lepas tu nak makan lagi. Jadi macam renyah. Oh, naik ke ni? Oh, sini. Tanya juga ni. Call lah. Aku tak tahu boleh naik ke tak boleh naik. 17A15. Ini 17. Ini 16. 15 confirm lepas ni. Sekejap. Salah dah. Kena scam. Terima kasih Ya sama. Boleh? Okay, salam. So kita teruskan saja selagi belum hujan. Alhamdulillah. Dah cakap guys, order tak putus. Alhamdulillah. Betul lah, aku hantar dekat tempat yang sama. Tapi kali ni ambil pula tempat yang sama. Memang aku pusing-pusing dari sini. Belah kiri. Order bernama 656. 656. Oh. Tuala RM28. Mahal juga. Ingatkan dah 70% dapatlah dalam belah-belah ringgit. Punya puluh-puluh ringgit juga Maknanya harga asal dia mesti 100 lebih. Betul tak? Dah 70%. Mak guys, aku rasa lah kan, hati aku ni berat mengatakan ini macam order last aku. Sebab aku macam malas lah nak buat dalam hujan. Tak ada mood nak buat dalam hujan. Dah turun ni, aku dah rasa dah air tu pun. Okay guys, dah hujan lah guys. Agak lebat kat hujan ni, tapi dia hujan panas lah. Up. Oh, unit berapa? Unit 15. Tanggal 12 ya? Okay. Ichiban ramen ya betul. Okay. Oh, you ah. Okay, thank you.
Okay, so kita tengok dulu ending ada berapa. Baru RM22 mat. Tak capai lagi target. So nak buat dalam hujan ke? Tak nak keluar dulu, tengok cuaca macam ni kan. Kau rasa celebat sangat tak payah. Tak capai target aku tau. Target aku sehari RM40 minimum. Itu paling sikit RM40. Tapi aku dapat baru RM22, separuh daripada target aku. Boleh lah aku last lah. Last lah. Tak ada. Wah, ada Grand Express. Okay guys, tadi aku buat my destination. Walaupun tak capai lagi target, tapi itulah aku malas nak buat time hujan. So aku buat my destination ke rumah aku lah. Alhamdulillah dapat Grand Express. Harapnya tak lebat lah. Harapnya stay macam ni tak apa lah. Tak ada lah lebat sangat Ni order last aku lah ni. Saya parking sini kejap lah Harapnya tak ada sesiapa yang nak keluar lah Sekejap je saya parking. Saya nak ambil barang je. Grand Express. Aku tengok kedai macam kedai non halal pun Grand Express. So kita tak tahu order detail dia macam mana So tak apalah Betul tak? Grand Express kita tak tahu dia punya order detail dia apa. Dia kalau GrabFood akan tahu. Kalau Grand Express kita tak tahu. So harap-harapnya aku hantar makanan yang halal lah. Harapnya dia order makanan yang halal. Alamak geng, hujan nampaknya semakin lebat. So aku buat pilihan yang bijak lah Untuk ini order yang terakhir. Pasar dah ni guys. Engine dah ni. Okay, thank you. So parking di sini. Aku nak parking dalam aku. Sampai ada ni nak keluar pula. Alright. Okay guys, rasa tadi tu last lah aku punya order last lah tadi. So ni aku sempat beli roti dulu. Lepas tu aku balik lah. So sorry kalau video ni pendek sebab aku malas nak cedok time hujan. So total hari ni RM30. 5 booking RM30. Alhamdulillah. Boleh lah So okay, jumpa next video. Assalamualaikum.